Okey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita tengah buat, di depan anda ada sebiji body yang kita gunakan spray 2K dari Samurai. Okay, so ini adalah untuk first coat sebelum kita nak naik color. Untuk pakai 2K ni dia lebih kepada tahan lebih lama dan juga dia tak mudah terkopek lah sebab kita menggunakan epoxy. So untuk spray epoxy ni, lepas kita tekan button ke atas, hanya boleh bertahan selama 4 jam. So sebelum 4 jam korang kena habiskan lah. Dan jom kita tengok apa hasil dia. Mari kita buat ini. So 2K ni untuk kita nak lebih tebal colour dan lebih menahan lama. So cat anda tidak mudah terkopek ni. Pada mula dia kita kekok sebab harga untuk Samurai ni yang 2K dia agak mahal sikit, lebih kurang dalam hitungan 36. Okay, untuk satu tin. So di situ ada mahal sikit lah. So kita nak gunakan, kenalah lap betul-betul body anda, pastikan tak ada minyak. Okay, nak buat tempat yang anda nak spray tu pastikan tak berminyak, terutama dia lah. Kita bawa tembel depan, tengok apa hasil dia. Cat ni lebih kepada bau dia seakan-akan macam epoxy lantai. Okay. Saya nak terbalikkan body ni payah sebab dia masih lagi basah. So kita kena tertonggil-tonggil sikit . Untuk body ni saja boleh letak seperti so penggunaan dia korang kena pandai lah untuk jaga tangan dan juga jarak tembak supaya dia tak meleleh. Bila dia meleleh dia akan nampak. Untuk kita naik kali kedua akan nampak dia. Inilah dia. Jadi kita terbalikkan kamera.